Kunci dah ada ni? Kunci dah ada. Kita tengok Bapaan 97 ni kata apa? Beza X pun ada panic button tu kan. Hari tu saya tekan kunci lama-lama berbunyi macam tu. Saya dah risau dah. Ingatkan rosak. Yang ni adalah remote untuk Beza X. Kita tengok function satu-satu. Yang mana satu panic button tu yang dimasukkan oleh Bapaan ni. Kita tengok yang ni. Tengok yang ni adalah untuk lock kereta. Yang ni adalah untuk unlock. Yang ni adalah untuk bot belakang. Dan yang ni, yang merah ni lah adalah panic button. Yang merah ni panic button. Jom kita tengok satu-satu fungsi yang ada pada remote ni. Beza X ni diberi dua remote macam ni. Okay, kita tengok satu-satu fungsi dia macam mana. Yang ke atas kali ni adalah untuk lock kereta. Yang ni tandanya dah lock kereta. Macam mana nak buka perodua Beza X ni? Orang tekan dekat sini. Tekan yang ni. Satu kali. Dia akan terbuka untuk satu pintu. Tapi pintu ni tak terbuka guys. Macam mana nak buka kedua-dua? Korang kunci dulu. Okey dah kunci kan? Lepas tu tekan yang ni. Tekan sekali. Tekan dua kali. Maknanya semua pintu keempat pintu sudah terbuka. Okey. Macam mana pula kalau kita nak guna yang kat sini? Touch dekat sini. Hanya jarak 1 meter daripada kereta. Awak boleh touch menggunakan button hitam ni. Tekan untuk kunci kereta. Dah terkunci. Tengok dah. Macam mana nak buka keempat-empat pintu ni macam ni korang. Hanya jarak 1 meter sahaja daripada kereta. Korang tekan kat sini. Tekan sekali. Tekan dua kali. Keempat-empat pintu akan terbuka. Ataupun ada satu cara lagi. Korang tekan untuk lock kereta. Dah lock kan? Tekan je lama-lama. Tekan lama-lama kat sini. Semua pintu akan terbuka. Yang tu function untuk button hitam tu. Kalau korang tak nak guna remote ni. Okey, kita tengok yang ketiga ni. Yang ketiga ini adalah untuk bot. Macam mana nak buka bot belakang? Nak buka bot belakang, korang tekan je bawah macam ni korang. Ada untuk button dia. Tekan je. Dia auto akan terbuka. Tapi ada satu lagi cara korang. Okay, kita gunakan remote ni. Remote ni, korang tekan untuk bahagian bot ni lama-lama dalam 1, 2, 3. Dia auto terbuka untuk bot belakang. Boleh sahaja guna remote ataupun tekan dekat button dia tu. Macam tu korang. Lepas tu, yang satu lagi, yang Bapak Ani cakap, panic button. Kita tengok fungsi panic button. Okay, contoh kita buat macam ni kan. Kita tekan lama-lama. Dia akan bunyi guys. Tapi jangan risau. Korang boleh bunyikan siren ni. Kalau korang pergi mall ke, tak jumpa kereta, tak ingat kereta parking dekat mana, tekan je panic button ni. Boleh tekan panic button. Dia sangat berfungsi untuk korang cari kereta korang ada dekat mana. Itu lagi kejadian yang korang boleh guna panic button ni bila masa. Bila korang berada dalam kereta, korang ternampak ada orang yang mencurigakan. So korang tekan je lama-lama macam ni. Dia akan berbunyi korang. Dia akan berbunyi. So yang tu, orang tu dia akan lari berkeliaran. Tekan je lama-lama dia akan berbunyi. Sangat selamat terutamanya untuk kaum wanita. So korang dinasihatkan yang mana cari kereta, yang tak jumpa kereta tu boleh tekan panic button lama-lama ataupun yang berada dalam kecemasan, contohnya seorang wanita yang dalam situasi tadi boleh je tekan panic button ni yang merah ke bawah sekali ni. Tekan je. Dia akan berfungsi, dia akan membunyikan kereta korang. Jelas tak korang berkenaan fungsi remote-remote keempat tadi? Dapat sesuatu? Komen dekat bawah. Kalau nak cari kereta perodua Beza, boleh Roger Fira. Fira tunjuk kereta Beza yang ada dekat showroom kita ni. Yang ni adalah perodua Beza X warna garnet red. Yang ni adalah perodua Beza G warna granite grey. Yang ni Beza G warna ocean blue. Kita tengok. Yang tu ada Beza warna granite grey juga. Yang tu adalah glittering silver. Yang tu adalah garnet red. Banyak kereta kita akan deliver guys. Nak cari kereta perodua yang lain pun boleh Roger Fira. Roger sahaja. Peace in the world. Assalamualaikum.